Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rejab, kira-kira tahun ke-10 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini berlaku selepas kewafatan Abu Talib, bapa saudara dan pelindung Nabi, serta Siti Khadijah, isteri tercinta baginda. Tahun itu dikenali sebagai tahun kesedihan atau Am al-Huzn, kerana Rasulullah kehilangan dua orang yang sangat disayangi. Dalam peristiwa ini, Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Dari situ, baginda kemudian naik ke langit dan bertemu Allah, di mana perintah solat 5 waktu diturunkan. Perjalanan Isra' dan Mi'raj adalah mukjizat yang menguatkan semangat Rasulullah selepas menghadapi tekanan dan kehilangan besar. Ia juga menjadi pengajaran kepada umat Islam hari ini tentang kepentingan solat dan keyakinan kepada pertolongan Allah walaupun dalam kesedihan. Jangan lupa subscribe channel Berita Bawah Tanah untuk video sejarah dan kisah Islam pendek setiap hari.